Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebentar tadi tuan-tuan dah tengok aksi yang sedikit laju lah. Jadi saya suka mengingatkan tuan-tuan, jangan sekali tiru apa yang ditayangkan ni tanpa pengawasan ataupun tunjuk ajar daripada pakar yang bermain ke keris. Kerana kalau tuan-tuan tak tahu, boleh mendatangkan kecederaan kepada diri tuan-tuan dan juga pada rakan seperlatihan tuan-tuan. Baiklah, apa yang berlaku ialah, so minta tolong saudara Firdaus ni. Jadi kita ambil ringkas je cerita dia. Jadi keadaan dua-dua sudah bersedia lah. Jadi bila dia tikam saya terus ambil ke bahagian mata. Sebenarnya ambil mata ni penting ya. Siapa yang tak nampak, dia takkan boleh belah lah, itu je logik dia. Once ambil mata, gerakkan tu. Saya tu tolak sana, saya akan ketuk keris tu daripada tangan dan saya tu bagi penamat. Pulas dan tarik. Okey, simple kan? So ambil keris, kita tukar belah sini. So dalam keadaan sedia tu, dia tikam saya. Sebenarnya bila libas keadaan dia macam ni lah. So bila libas, saya ketuk terus. So sekarang ni ada bukaan keris melantung tu sebab ni sponge ya. Kalau kat tanah tak melantung macam tu. So daripada sini, kalau kata saya tukar teknik, selepas saya tikam, saya boleh pijak sini. Daripada sini saya masuk, saya terus tikam dan saya tarik lah. Memanglah kalau teknik bertikam keris ni memang kejam lah. Kalau nak teknik tak kejam, kena buat kick lah. Okey, jelas kat situ ya. Baik, terima kasih Firdaus. Jadi jangan lupa pada 5 Julai 2026 di Taman Melawati Selangor akan diadakan seminar tempur keris Melayu ya. Sebagaimana keris itu digunakan sebagai senjata untuk bertempur dari segi adat dan budaya, pembuatan dan juga sejarah. Banyaklah benda kita nak kongsi pada hari tersebut. Yang pentingnya tuan-tuan kena datang insya-Allah. Sehingga berjumpa di video akan datang. Terima kasih. Oh.